masjid, sama ada berkongsi, memberi perkongsian, ataupun menjadi jemaah dan mendengar majlis ilmu. Datuk seringkali guru kami pesan dulu lah, sewaktu kami belajar dulu, jangan pisahkan diri dengan ilmu, dan jangan pisahkan diri dengan masjid. Yang paling utama, jangan pisahkan diri dengan masjid. Ke sini-sini tempat pun kita pergi, jangan lupa untuk ziarah masjidnya, sujud, membesarkan Allah. Kerana apa? Salah satu daripada golongan yang menerima naungan arsy Allah Subhanahu wa taala, yang dikatakan pada hari kiamat adalah hari yang tidak ada naungan. Mesti ada naungan langsung, tetapi ada beberapa golongan yang menerima naungan arsy Allah. Antaranya apa? Seorang pemuda yang hatinya terpaut dengan masjid. Maksudnya seorang hamba yang hatinya terpaut dengan masjid, maka insya-Allah mendapat naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Sekurang-kurangnya apa yang kita lakukan pada malam yang berbahagia itu, yang pertamanya kita cuba untuk memautkan hati kita dengan masjid, merapatkan diri kita dengan masjid. Dan yang keduanya adalah untuk kita membina silaturahim. Kerana datuk golongan yang kedua disebutkan dalam hadisnya, dalam hadis yang disebutkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara golongan juga yang mendapat naungan arsy Allah apa? Orang yang mengasihi kerana Allah, bertemu dan berpisahnya kerana Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang akan mendapat naungan arsy